Sebab kadang-kadang orang yang datang memberi kuliah atau ceramah agama ni, pertama kemungkinan berbeza mazhab lah, minta maaf. Yang kedua, kita tak kenal dia, latar belakang dia daripada mana. Kan, setengah orang memang bersyarah sedap, tapi kita tak tahu dia apa benda latar belakang dan pegangan dia. So kerana itu perlu wujudnya garis panduan dan pengawasan dan pengawalan. Sebab itu tuanku bertitah supaya mereka yang nak berceramah, nak menjadi pengkuliah ni perlu ada tauliah. Dan tauliah ni tuanku sampaikan sendiri kepada mereka dalam satu majlis khas. Sebelum dapat tauliah, dia terlebih dahulu melalui beberapa proses, ya. Ada temu duga dan berbagai proses dia, sehingga jawatan kuasa berpuas hati bahawa mereka itu layak, ya. Sebab ada orang ni, ada sebahagian orang dia ada ilmu tapi dia tak boleh menyampaikan dengan baik, pun ada juga. Penting, ini berkaitan dengan akidah, dengan agama. So mereka yang ada tauliah saja. Tauliah disampaikan oleh tuanku ni, tauliah setelah diperakukan oleh jawatan kuasa bahawa orang itu ada ilmu dan ada kemahiran dan kebolehan untuk menyampaikan. Itu penting. Jadi kerana itu seharusnya tak ada mana-mana masjid ataupun mana-mana entiti yang menjemput penceramah yang tidak ada tauliah. Itu pertama, seperti saya sebut dalam ucapan tadi, dia telah melanggari apa dipanggil tadi peraturan tu. Yang kedua, dia mencemari jasa tuanku lah. Tahun lepas kita melakukan penempohan kepada guru tauliah selama 5 tahun. Jadi sebelum berlaku penyambungan tu, mereka akan declare masing-masing tentang terlibat dalam itu dan sebagainya. Dan akhirnya setakat ini lebih kurang ada 1,300 pemegang tauliah daripada 3,000 lebih. Selepas berlaku, maknanya kita nak kata pemutihan pun, begitulah, ada yang meninggal dan sebagainya. Satu.